mereka tahu saya ni ada darah keturunan Minang. Situ memang Kan? dia Minang lah. Jadi dia tanya suku apa, kalau kita tak boleh jawab masalah kan. Masalah. Bila kita boleh jawab, saya suku Batu Hampa. Jadi bila dia dengar Batu Hampa, jadi dia diterima dengan baik. Dan dalam penggal yang pertama, saya merasakan bahawa semangat kekeluargaan itu cukup akrab dan utuh di kalangan masyarakat. Saya pula cuba menampilkan sisi politik yang baru, yang berbeza daripada yang lain. Biasa orang kalau wakil rakyat ni, dia kena datang ke baju batik, kan. Salam di depan bagi ucapan, lepas tu bagi semangat balik, kan. Saya di kawasan, saya jarang menganjurkan program-program resmi seperti itu. Saya lebih banyak kepada program yang bersahaja, bersarapan dengan rakyat, yang ad hoc, dan saya rasa keakraban itu muncul dalam program-program yang sebegitu. Jadi memang satu pilihan yang sukar untuk memilih perjuangan yang berbeza daripada yang asal, dan of course lah saya dipecat daripada PKR. Tetapi dalam penggal yang kedua, ketika nak bertanding itu, of course rakyat menuntut penjelasan. Tetapi saya sendiri ketika mana memilih untuk bersama-sama dengan gerakan Langkah Sheraton itu, saya tidak buat keputusan itu sendiri. Saya panggil, consult, ada sekumpulan rakan-rakan, khususnya pimpinan-pimpinan masyarakat di Gombak, dan itu direkodkan. Penghulu, ketua kampung, itu semangat. Semangat dalam masyarakat Minang tu begitu. Dia mesti ada musyawarahnya. Jadi saya panggil penghulu, ketua kampung, semua mereka terlibat dalam perbincangan saya untuk memilih di antara kekal ataupun bersama-sama dengan gerakan Langkah Sheraton ketika itu.